Antara tahun 2010 hingga 2020, dalam tempoh 10 tahun, harga makanan dan minuman kita naik lebih 30%. Dan ini bukan cerita dongeng, ini angka rasmi tuan-tuan. Maknanya nilai duit RM100 kita pada hari ini hanya bernilai sekitar RM70 saja atau lebih rendah dalam tempoh 10 tahun akan datang. Ini kita bercakap dari segi soal kuasa beli duit. Dan perkara ini ia bukan hanya berlaku di Malaysia. Di negara seperti Zimbabwe, inflasi pernah mencatat sangat teruk sekitar tahun 2008. Nilai mata wang mereka jatuh sehingga rakyat terpaksa bawa beg yang penuh dengan duit hanya untuk beli sebuku roti saja. Dan tuan-puan bayangkan pula, kalau kita simpan duit sahaja tanpa kita menyimpan aset harta yang boleh melindungi nilai, apa akan jadi kepada simpanan kita? Di sinilah emas memainkan peranan ni, tuan-tuan. Contoh mudah, pada tahun 2000 nilai 1 gram emas sekitar RM35. Hari ini 1 gram emas menjejak RM660. Tuan-puan nampak tak? Nilai emas ini naik seiring masa. Bukan sebab emas jadi makin mahal, tetapi nilai ringgit kita makin lama makin jatuh. Mesej yang saya nak bagi tahu tuan-puan sebenarnya, kalau tuan-puan menabung harta dalam bentuk duit untuk jangka masa panjang, tuan-puan kena bersedia kekayaan tuan-puan akan merosot. Tetapi kalau tuan-puan alihkan sebahagian harta tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini, emas boleh lindungi kekayaan tuan-puan. Tuan-puan tak akan jatuh miskin walau ekonomi negara kita jatuh merudum dengan krisis seperti peperangan dan sebagainya. Berita baik yang saya nak bagi tahu tuan-puan adalah syarikat emas Public Gold bagi kemudahan kepada kita untuk menabung emas di akaun emas Gap Public Gold. Tuan-puan boleh bermula serendah RM100 atau dengan modal yang tuan-puan mampu boleh menabung harta tuan-puan bersama syarikat emas Public Gold yang merupakan syarikat pengeluar terbesar emas di Malaysia.